Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, Waalaikumsalam. kita kembali Genius Code ke episod ke berapa Wan? Yang kelima. Alhamdulillah. So pagi ni kita dapat lagi bersama dengan orang-orang yang Hebat. Hebat. Okey, macu, kacau semua ada. Benda pada saya, benda ni benda yang innovation baru. Yes, betul. Kita try angkat local produk, tetapi dia orang kena tahan lah dalam sesi kita. Tapi yang best ni kita cerita pasal orang-orang yang genius. Mungkin kali ni kita produk tak tahu. Mana tahu kita bawa lepas-lepas ni kita bawa orang bawa roket ya. Oh kan, Elon Musk ke insya-Allah Okay. Alright. Terima kasih kepada Encik Amin sebab datang ke kita punya podcast. Handsome Encik Amin hari ni. Hari-hari handsome. Terima kasih jemput datang. Okey, background. Tiba background. Ada nur muka tu. Aduh. So hari ni saya nampak Encik Amin agak happy happy sebab apa tu? Dapat hadiah ke apa? Happy. Kita hari-hari kena happy. Oh okay, bagus. Mu kena tahu. Sebab saya nampak sini happiness delivered. Okey, kira delivered lah successfully. Okay, kita podcast ni of course kita berjaya bawa orang-orang yang kira macam buat innovation ataupun orang yang bawa benda baru dalam Malaysia and yang akan mengubah innovation ataupun kita punya industri dalam Malaysia. So saya fikir Grits ni adalah satu jenama yang memang mengubah hidup orang. Dan tak asing lagi. Berapa tahun dah Grits ni? Kalau dari segi Gwitch ni sendiri dah hampir 8-9 tahun dah. Lama. Encik Amin ni macam mana boleh ada dalam Grits ni? Cuba cerita sikit. Lepas tu cerita sikit latar belakang. Encik Amin ni dulunya orang asal mana? Lahir di mana? Banyak sangat tu background tu. Tapi Pantai Timur kan? Pantai Timur kan? Saya okey. Saya asal daripada Terengganu lah. Dengar slang dah tahu dah. Kalau nak cakap Terengganu pun boleh kak. Tak pandai. Okay. So bermula dengan Gwitch ni kan sebab bisnes ni pun daripada mak mertua saya lah. Founder Gwitch ni. Dan juga kemudiannya diteruskan oleh isteri saya lah. Okay, jadi kita support lah sebab kita tahu untuk sebab asal saya kalau dah kena daripada background pula saya cerita sikit lah daripada background. Kalau ikut background studinya saya ambil chemical engineering lah dekat UTP. Gempak ke UTP kot. Adalah rezeki tu kan. Kata Allah bagi jalan ke situ kan. Tapi dari segi perjalanan hidup tu pula saya taklah menjadi engineer sebab lepas pada keluar tu bagi duit tu kita nampak ada jalan, ada peluang bisnes time tu. Jumpa isteri dekat situ juga UTP. Tak, dia tak UTP, tak samalah. Kita tak bercinta sama universiti. Okey, faham. Okey. Okay. So sebelum ni memang banyak dekat dalam bisnes juga. Jadi bila macam wife pun sebelum ni dia adalah kerja lain, tapi bila mak dia pun dah menjalankan bisnes, untuk kita faham untuk buat satu bisnes ni dia bukan mudah. Ya, betul. Dia bukan mudah. Semua orang mungkin ada niat macam wah aku nak buat bisnes. Tapi berapa kerat je yang akan buat bisnes tu. Yes. Betul. Sebab jalan bisnes ni dia jalan yang mencabar. Perlu orang yang sabar, perlu orang yang tabah lah. Jadi bila kita tengok dia sebelum ni dia kerja dengan company lain lah. Jadi bila nampak peluang tu ada, sebab cakap kat dia kenapa tak support bisnes mak dia lah. Sebab siapa lagi nak teruskan. Sebab selalunya kalau anak-anak tak sambut benda tu dia akan gone je lah. Dan potential tu ada, dan juga bisnes tu memberi manfaat kepada orang. Tu yang dia pun involved dengan bisnes ni. Dan kita nampak benda tu by misinya, kita ada misi dengan Gwitch ni. Jadi benda-benda tu kita boleh bagi manfaat kepada orang lain. Contohnya sebab macam saya pun masuk backup lah, masuk into this company pun. Yang mana sebab saya nampak misi dengan Gwitch ni, sebab bila kita dah hasilkan one of hero product kita adalah Isna Sasti ni. Kita bawa misi yang bukan semata-mata kita pandang pada keuntungan semata-mata. Betul. Sebab misi dengan Isna Sasti adalah misi untuk bantu sejuta perokok ataupun vapor berhenti dengan cara natural. Menarik.
Saya tersentuh sikit dengan kalau tak ada siapa nak teruskan bisnes ni, siapa lagi nak teruskan kan. Sebenarnya saya nampak kan ini ada satu mindset yang saya nak share sikit lah. Mungkin Abang Amin, Encik Amin boleh bagi pendapat. Kita nampak sekarang orang Melayu terutamanya, bila buat satu bisnes yang gempak, bila buat satu bisnes yang ada misi visi, anak-anak tak boleh teruskan. Sama ada satu, anak rosak, betul tak? Kedua, orang anak ni dah biasa dengan kekayaan, dia nak Biasa senang. berasa senang, dia nak buat benda lain. Dia nak buat benda lain, tapi end up dia akan jatuh. Sebab apa tahu? Sebab kekayaan ada dua jenis yang nampak pasal-pasan. Satu adalah kita panggil inherited ataupun self-made kekayaan tu. Soalnya first generation memang hard work. Betul. Yang second, third tu kadang-kadang itu yang Tapi bila kita tengok orang Islam lah, dia sudut orang Islam, tak ada, saya bukannya ustaz lah, tapi saya dari sudut orang Islam sebab kita travel kan. Baru-baru ni pula aku pergi umrah. So kita boleh nampak contoh kita pergi dekat Mekah Madinah pun, yang own the land dari situ, yang own the hotel semua, kadang-kadang bukannya orang yang local. Maksudnya keturunan daripada sahabat Nabi tu, kadang-kadang bukannya daripada dia. Faham tak? So maksudnya bukannya kita nak cerita harta tu mesti diwarisi, tapi maksudnya kadang-kadang kita perlu menjadikan kita punya keturunan tu ada visi misi yang sama. Sebab orang putih Yahudi ke apa ke, dia ada benda yang tu. Sebab tu dia boleh kontrol dia market. Tengok Rothschild lah. Sampai keturunan Betul, berapa setuju lah. sebab kalau bila yang pembawa generasi yang kedua ke apa, dia tak bawa the same energy ataupun dia the same vibe yang mana nak bawa tu untuk capai misi tu, susah. Sebab dia dah selalu senang. Tapi tak semualah. Ada yang mungkin banyak berjaya tapi persentage tu tak banyak. Betul. Sebab betul lah, saya setuju juga. Ramai kalau kita tengok sebab mungkin lah, ni pendapat saya mungkin betul mungkin salah, tak tahulah, tapi ni pendapat saya kalau kita sebut pasal bisnes yang diwarisi ke apa. Apa yang kita nampak sebab bila saya dalam bisnes, sebelum ni masyarakat Melayu ni, dia bukan kata tak maju ke apa, tapi disebabkan budaya ataupun mindset masyarakat Melayu tu sendiri. Contoh kalau dari dulu kalau kita tanya mak ayah dulu ambil nak study apa? Okey, ambil study ni. Contohlah, mostly kalau kita cakap, ramai akan suruh ambil doktor lah. Betul. Doktor lah mungkin. Doktor, engineer, lawyer, cikgu. So, dia orang lebih kepada menjuruskan anak-anak ni kepada sebagai worker ataupun betul. Robot. Matrix. Masuk kepada kata apa? Red circle, red race. Okey. Jadi itu yang menyumbang kepada banyak pergi kepada tu. Tapi bila kita tengok sebab peredaran zaman juga. Sebab zaman dulu mana ada media sosial macam sekarang. Betul. Tak ada orang kata pendedahan. Mungkin sekarang mak puan nak anak jadi influencer. Tapi tak boleh Menjahanamkan generasi je ni. Tu yang masalah tu kita bercerita balik pada influence daripada apa yang berlaku sekarang. Sebab tu kalau kita tengok generasi sekarang berbeza sikit. Ada yang macam okey je, mak ayah pun lebih terbuka, ada yang nak jadi apa, pelukis ke, artis ke lah apa semua kan. Sebab bidang tu berbeza lah. Media sosial tu mengubah corak pemikiran rakyat Malaysia jugalah. Tapi Cik Amin, saya ada seorang kita punya ni lah, saintis atas jam saya Fastwell, dia pergi ke UK. So dia ada buat kerja kat sana lah. So dia kata banyak negara-negara maju ni penduduk tempatan kan, penduduk tempatan banyak nak jadi benda-benda arts, influencer dan sebagainya. Diorang tak pentingkan ilmu. Kat negara barat sekarang diorang tak pentingkan ilmu dah. Maksudnya yang tempatan, yang memajukan negara kat luar ni kebanyakannya adalah orang luar, foreigner. So benda ni kita tak nak Malaysia jadi macam tu. Tu yang berlaku ketandusan tenaga mahir. Betul tak? Betul. Sebab kalau kita tengok sebenarnya kalau kita tengok generasi sekarang ni agak parah sebenarnya. Parah.
Betul tak? Sebab dia orang berlumba-lumba. Tak apa, sebab kalau kita tengok beberapa kes beberapa tahun kebelakangan ni, tak apalah fail semua SPM. Kan ada yang share kan berapa 9G ke apa, tak ingat lah. Bangga Tapi dia bangga sebab dia dah boleh generate duit dari segi income tu, dari segi influencer Social ataupun media, social yes, media betul. sebagai review produk lah apa semua kan. Kadang-kadang yang ni semua orang-orang berjaya yang bagi tahu. You tak perlu sekolah pun. Tengok macam Elon Musk. Dia menjahanamkan minda orang. Satu lagi contoh Tapi macam Elon Musk dia memang bijak. tapi dia kata kebanyakan employee dia tak ambil pun orang-orang yang degree ni. Banyak drop off. Contoh macam Mark Zuckerberg. Employee dia memang semua Dia keluarkan Dia sembang je kot. Sembang lah. itu tak ada agenda. Tetapi baru dia cakap nak jadi doktor tak perlu masuk medical school. Dia akan AI sendiri akan hasilkan something untuk dia nak acah-acah gempak tu. Tak ada. tapi itu apa yang dia cakap. Perkongsian dia orang dekat social tapi media. realitinya sebab perlu ada contohlah nak jadi doktor dia perlu ada praktikal dan juga knowledge ilmu tu. Takkan tiba-tiba belajar Itulah, dekat mana-mana je kan. debat tu. Sebab the first adalah pelajaran tu sendiri. Sebab kalau kita tengok dari segi pembelajaran dia kadang-kadang sebab tu orang cakap belajar, contoh kalau macam saya sendiri belajar bidang lain tapi pergi buat bisnes contoh. Sebenarnya apa yang kita belajar tu dia mencorakkan pemikiran kita, lebih terbuka, lebih apa, kita nampak peluang tu macam mana. Networking lebih banyak. Banyak benda kita boleh belajar. Berbeza. Berbanding kalau orang yang tak pergi jauh, tak belajar ialah dia punya bukan menghukum, bukannya ni judge ke apa kan. Tapi dia punya level pemikiran tu tak samalah. Ya. Dia telah orang kata susah nak ada yang kreatif. Betul? Saya setuju. Satu lagi kita terconfuse dengan EQ dengan IQ tu sebenarnya. Kadang-kadang kita terlalu cerdik tapi EQ kita lemah. So tak boleh survive dalam dunia yang real world ni. Kadang-kadang kita EQ terlalu kuat pula. Betul. Lepas tu IQ rendah. Tu ramai yang sampah juga tu. Faham tak? Dia tak ada balance benda tu. So bila di-influence dengan social media, sekarang kata tak perlu sekolah lah, kenapa cikgu tak kaya semua bagi yang tu, antara yang negatif lah saya nampak sekarang ni yang mendorong pada generasi kita makin teruk. Tapi yang masalah sebenarnya bermula dengan minoriti. Betul tu. Betul tak? Bermula dengan minoriti tapi budaya kat Malaysia ni kita terlampau melihat pada minoriti. Kita mengangkat yang minoriti. Yang negatif-negatif semua diangkat dekat kita punya media sosial. Minoriti dan yang opposite sikit, macam opposite. Opposite. So dia benda tu dia menyebabkan normalize dalam masyarakat. Semua orang rasa biasalah, okey lah. Tapi benda tu yang tak boleh diangkat sebenarnya. Betul. Kita perlu angkat yang berjaya, yang berapa straight A, yang banyak yang sebab kalau ikut rakyat Malaysia ataupun rakyat-rakyat kita yang memang boleh dah capai tahap yang lebih tinggi pun di luar negara semua tapi tak diangkat. Dari segi kejayaan yang mana kejayaan-kejayaan diiktiraf dunia. Tapi level di Malaysia kita mengangkat orang-orang yang bodoh tadi. Sorry lah kalau saya kata, tapi betul. Isu-isu yang bagi saya melemahkan pemikiran rakyat Malaysia sendiri. Satu lagi, ni bukan kita nak cakap pasal kerajaan lah, tapi kadang-kadang polisi saya tengok kita ada banyak innovation tau. Kita banyak profesor, kita banyak orang yang cipta produk yang bagus ataupun cipta benda-benda yang bagus, theoretical ke apa, cara belajar ke. Tapi banyak benda-benda ni tak diketengahkan. Maksud saya kadang-kadang dia terlalu banyak birokrasi ataupun something untuk menjadikan produk daripada universiti untuk diketengahkan untuk menjual lah kalau produk menjual. Tapi kalau theoretical nak naikkan kita punya profesor semua ni tak maksudnya peluang dia orang tu tak dibuka. Tak dibuka. Itu satu. Kedua, saya tengok orang yang betul-betul bijak kat Malaysia semuanya ke luar negara. Ya, Banyak, kat sini betul. tak dapat cari makan. Tak banyak makan. Kalau saya jumpa juga ramai researcher dekat universiti lokal tau. Dia pun banyak gila kajian. Even dah clinical study berapa zaman dah, tapi tak keluar apa pun produk. Contoh tak commercialize kan benda tu, at least boleh bantu Lepas universiti. tu dah lambat 10 tahun, 15 Baru tahun baru nak keluar. Negara lain dah ke depan dah terlambat lah. Tapi itulah masalah juga sebab sepatutnya yang research daripada researcher buat ni yang bagus tu kita ketengahkan. Sebab ni lah menyelesaikan masalah. Kos dia besar. Kos memang besar. Sebab kos pun besar dan dia ada result.
Betul. Sebab tu yang ni perlu ada etika. Sebab bukannya my product timbang kilo yang boleh diketengahkan, tapi itulah birokrasi kat situ lah untuk keluarkan. Jadi bila contoh dekat dalam bidang akademik tu sendiri, bila kita tengok ni tak boleh sebab ni macam nak menjual. Dan memang kau hasilkan produk tu bagus. Bila bagus, supply and demand. Supply and demand sebab kita nak keluarkan produk ataupun nak jualkan produk adalah menyelesaikan masalah. Betul. Dia bukan menimbulkan ada masalah yang lain. Jadi yang kat sinilah daripada research. Okey, terbukti benda ni bagus lah apa semua. Dan ni lah yang perlu diketengahkan. Yes. Okey, cuma saya nak tanya lah, macam mana boleh terciptanya visi dan misi untuk Prokok ni? Ada kisah-kisah ke? Kan. Sambil-sambil tu saya sedut ni kan, sedap. Sedap Apa lagi sedap weh. Ada key Masa lah. nak tidur weh. Oh, ya? Chillax. Oh, ni tukar-tukar. Chillax. Weh, kasih sayang ni. Tukar. Dia tak bau lagi. Oh, Tapi aku jujur cakap, aku suka ini lagi. Oh, iya ke? Ni dia rasa macam Yang ni manis-manis dia hujung-hujung dia rasa macam fresh. Key ni manis-manis Okey, cuk, balik pada soalan, macam mana boleh jadi ada visi dan misi tu? Okey, sebab nak keluarkan orang kata terilhamnya lah Isnasasti ni pun dia ada kisah lah sebenarnya. Kisah ni pun bermula ni disebabkan apa yang terjadi pada kita orang jugalah. Macam Suspend ni. wife saya masa tahun 2016. Okey, 2016 masa tu dia pregnant lah. Okey, masa pregnant ni semua okey, tak ada masalah sepanjang tempoh. Ni first. Anak first saya. Okey. So sepanjang tempoh pregnancy ni tak ada isu, tak ada masalah. Kita follow up dengan klinik semua okey. Semua okey. Sampailah pada minggu ke 35. Minggu macam tu 35. Minggu lagi nak bersalin. Bila check tu dia disahkan baby dalam perut ni disahkan IUGR. Okey. Asal lambat? Sebab dia tak sedangkan semua ni okey sebelum ni. Betul. Ni first time ni ada kes ni. Dia jadi macam trigger juga kan. Kenapa kan? IUGR biasanya kita detect awal 28 weeks dah detect. Tapi saya pada ingat lagi. So mungkinlah doktor-doktor lagi tahu banyak pengalaman. Tapi apa yang ni pengalaman saya. So pada 35 tu disahkan macam tu. So doktor tanyalah apa panggil minum ke apa semua tu lah faktor-faktor yang apa yang menyebabkan kan. Salah satu yang doktor sebut adakah husband ni merokok? Tak, sebab saya tak merokok. Kalau macam dia mestilah dia tak merokok juga. Jadi antara faktor lain ni tak dah. Jadi kita macam terfikirlah time tu. Tapi ya kita go through benda tu. So terpaksalah Caesar dikeluarkan awal lah. Dia berat dia masa dalam kandungan berapa? Sebab time bawah tu, 2.4 bawah. Ke bawah 2 kilo? Bawah 2 kilo. Sebab 35 bawah sangat. 35 tu sebab bila keluar tu dia 1.6 kg. So kena ventilator lah, kena masuk dalam incubator lepas tu masuk tube kan. Sebab kalau ikut masa sebelum pada Caesar tu memang dia tunggu queue lah nak dapat incubator punya tu kan, incubator kerajaan kan. Ventilator. Lepas tu alhamdulillah bila dah dapat apa semua, bila dah lahir dah Caesar tu tak bergantung pada tu. Tak perlu masuk tak perlu masuk dalam tu. So dia kalau ikut dia semua normal lah. Dia dari segi jantung ke, dari segi semua organ dia normal lah. Okay. So, Jamin, sorry, mic tu dekat sikit. Mic tu dekat sikit. Okay. So bila lahir tu sedih tau tengok. Yelah Kecil 1.6 tu kecil lah, memang kecil. Jadi kita tengok lepas tu nak jaga baby pram ni. Yelah. Dia lagi siapa yang mak ayah ada kat sana dah ada anak pram ni dia akan faham lah. Dia kena ready susu. Lepas tu kalau dia tak lepas, biasa 1.6 kita bagi susu formula dulu awal semua. Saya ingat lagi. Sebab susu formula tu pula mahal. Mahal, dia bukannya susu yang kebanyakannya. Tak. Dia bukannya ni soy ke? Tak guna biasa soy. Tak guna Soy base punya. Soy base bukan, tak soy ingat. Soy base punya saya pun lupa lah. Biasa soy. Yelah dah saya ingat 2016 kan. Dia berat kan. Betul. Jadi proses tu ialah kita lalui lah benda tu kan. Okay. Tapi so lepas pada tu
Yalah, bila kita dah lalui adab semua tu, so macam wife pun terfikirlah. Sebab bila bercakap apa semua kan, apa faktor sebenarnya. Yalah, still lagi kita terfikir-fikirlah apa yang menyebabkan faktor benda ni. Kita kalau boleh tak nak naik lah kan. Jumpa tak? Kadang-kadang Apa can be faktor? genetically kan AGR ni. Susah. Sebab dia ada. Tapi kalau nak kata genetically, dari segi wife saya pun tak ada history tu, dari segi side saya pun tak ada. Susah. Dia susah. Sebab kalau macam adik-adik saya pun selalu banyaknya yang memang 3 kilo ke atas, ada hampir 4 lebih pun ada. Tapi macam 35 baru detect kecil. Lambat. Macam lambat lah. Lambat. Kan? So bila kita fikir balik, antara faktor utama juga sebab masa dalam tempoh pregnancy yang first ni, kita banyak keluar, banyak makan kat luar, apa semua. Tapi tahun tu masih lagi tak ada dikuat-kuasakan merokok di tempat awam. Okey. Jadi kita banyak terdedah kepada kesan Secondary smoker lah. smoker. Yes. Even yelah sebab macam kat kedai-kedai makan, kalau kita tengok kan, ramai je yang duduk semeja sebelah rokok. Ya, betul. Sebab lagilah pada tahun 2016 tu tak ada penguatkuasaan tu. Betul. Penguatkuasaan tu berlaku pada tahun berapa saya lupa. Saya rasa dalam 2022 macam tu. Macam tu. 2021 macam tu tak ingat. So masa tu memang banyak terdedah lah benda ni. So one of the factor lah. Jadi bila benda tu kita nampak, bila kita perhatikan dan bila kita tengok pun trend disebabkan masalah kesan daripada merokok ni makin banyak bertambah setiap tahun. Jadi bila satu hari tu wife pun bincang dengan mak dia as a founder ni, tanya. Masa tu tak jual lagi yang ni? Tak ada lagi. Masa tu jual apa? Sebab kita memang produk-produk yang essential oil lah. Kita memang essential oil lah. Okay. Sebab founder kita adalah certified aromatherapist. UK. Jadi kita banyak lebih kepada essential oil ni lebih kepada macam hormon wanita, dari segi banyaklah sebab EO ni kan banyak kan. Okay. So pada time tu wife tanya mak dia, ada tak yang formula, boleh tak kita formulakan satu formula essential oil ni, kita boleh bantu untuk orang stop smoking secara natural. Sebab kita memang pakai essential oil yang high grade punya, therapeutic grade daripada awal pun. Jadi bermulalah. Jadi daripada situlah bermulalah journey untuk Isna Sasti ni. Okey, yang pasal IGR tu yang Cik Amin, Cik Amin. Saya nak tanya, okey, kalau disebabkan pendedahan makan luar semua bagian, contoh kan, sebelum tu tak ada penguasaan endgame tu kan? Endgame kita panggil. Yang nak hapuskan golongan 18 tahun ke atas. GG GG okey, baik. Saya tak ingat dah nama dia. Itu betul GG. Kalau ikutkan macam Amin cakap tu, mesti banyak IGR punya baby dilahirkan. Time tu kalau disebabkan expose pada smoking punya ni. Data IGR memang kap ke? Baby IGR ni? Biasanya kalau at least lah every month mesti ada lah satu. Ya. Mesti ada satu. Sampai kan ventilator biasanya penuh. Ya. Any hospital kadang-kadang kita kena, kadang-kadang kalau kat hospital Temeloh dia kena pinjam hospital KL punya, HKL punya, kadang-kadang hospital Sungai Buloh pinjam HKL punya, HKL tak cukup, HKL cari tempat lain. Maksudnya kerap lah juga. Itu yang berlaku masa yang nak lahirkan anak tu, yang berlaku. Dia kena masuk cocok Dexa dulu, masa nak bagi paru-paru okey, matang. Lepas tu betul. Tu proses dia doktor lebih faham lah. Ventilator ni pun dalam 2 minggu juga. Ya, betul. Mesti wife kena masuk dalam 2-3 minggu juga dulu. Lama jugalah. Tapi time tu wife memang tak ada masalah thyroid ke, masalah kecil manis ke? Tak ada. Semua okey. Sebab tu juga sepanjang proses anemia ke, HB rendah ke, tak ada tak ada. Okey, baik. So agak menarik. Dan kita nak beralih pada essential oil kepada bantu stop smoking secara natural. Apa kritikan ataupun kita panggil cabaran untuk Amin teruskan untuk hasilkan grades ni? Sebab orang kata apa? Alah, kalau nak stop smoking, stop by heart. Aku nak berhenti macam tu je lah. Betul. Kenapa perlu ada something untuk support? Okey, sebab tu kalau kita tengok pun orang berjaya berhenti dengan through apa semua niat je semua ni berapa persen je.
Mungkin 1 dalam 1000. Tu percentage tu mungkin tinggi dah sebenarnya, 1 dalam 1000. Sebab kita tahu untuk ketagihan rokok ni ataupun vape ni, dia sangat-sangatlah susah untuk berhenti. Okay. Tapi tak mustahil. Tapi dia tak semua orang ada strong will. Dia perlu ada support. Dan juga bila kita research ni, sebab kita bukannya macam claim hidup is necessity, hidup sekali terus hilang ketagihan yang bertahun-tahun, berpuluh tahun. Ada yang 35 tahun merokok, vape apa semua kan. Jadi dia bukannya berfungsi macam tu. Sebab bila essential oil ni, dia adalah natural. Dia perlukan masa dan dia perlukan jenis. Dia as a support. Sebab bila yang apa daripada is necessity ni pun, kita pun lebih kepada dia membantu untuk kurangkan ketagihan kepada nikotin. Dan yang kedua, bantu untuk kurangkan kesan nikotin withdrawal. Dan bila saya suka tu. Sebab sebenarnya bukannya macam orang nak berhenti rokok ramai. Aku stop hari ni. Hari ni dia tak ambil. Withdrawal tu buat anxiety. Yes, sebab hari pertama hari kedua sikit. Walaupun gelisah. Hari ketiga, keempat, bila dah trigger nikotin withdrawal symptom tu, ramai akan fail kat situ. Ramai akan fail. Mungkin demam semua boleh tahan, tapi dengan urge ataupun craving tu nak tak senang duduk lah, baran lah, ada yang sampai anxiety, ada yang tak boleh fokus. Benda-benda tu. Ya, dia main dengan dopamin ni memang bahaya. Tapi orang akan skeptikal lah. Ya ke? Dia boleh. Betul. Boleh settle. Satu. Kedua, produk ni first in Malaysia ke? Kat luar negara ada ke tak ada? First in Malaysia. Dan luar negara pun tak ada. Menarik tu. Menarik. Sebab tu saya kata saya bawa orang jenis je Wan. Kan. Sebab tu tapi tak, itulah. Tak, benda ni ialah ilham semua kan daripada Allah. Tapi poin yang nak cakap, sebab tu kita nak buat untuk selesaikan fokus ni, kita bukan main randomly buat apa semua, kita buat study. Sebab tapi kalau kat luar negara, untuk penggunaan essential oil ni lebih meluas sebenarnya. Lebih meluas lah. Contoh ada yang oral. Contoh dia buat apa? Sebab kalau lebih meluas, contoh kalau US sendiri pun, negara-negara maju kalau US, UK, dia untuk penggunaan essential oil ni lebih tinggi. Sebab contohnya dia prevent better than cure kan. So sebab kos untuk medical dia orang dekat sana sangat mahal. Betul. Sebab tu essential oil ni ataupun natural way ni, dia adalah salah satu alternatif yang salah satu alternatif yang bagus yang bagus, yang besar sumbangan kat situ. Apa dia apply kat mana? Dia orang apply macam essential oil, dia orang banyak guna dari segi natural ni macam diffuser. Diffuser. Sebab tu kalau ikut base produk kebanyakan pengguna essential oil. Saya ingatkan essential oil ni massage. Sebab tu ramai orang salah faham bila sebut essential oil atau aromaterapi, dalam kepala spa. Yelah betul lah. Betul tak? Sebab betul, bau tenang, relax kan? Tak. Dia bukan scope tu saja. Tu terlampau kecil. Sebenarnya memang ada kajian ke RCT ke, ada apa semua ada lah. Sebab tu kajian kalau ikut research paper sangat banyak kat luar. Tapi untuk kita sendiri di pihak GRIDS ni, bila kita nak hasilkan satu-satu produk ni, kita kena ada etika lah. Ya, betul. Sebab tu kita ambil bukannya jenis kita hit and run ke apa, buat je produk lambak je dalam market. Apa maksud etika tu? Boleh explain sebab orang luar tak tahu. Sebab dari segi etika adalah kita nak memastikan produk kita ni berkesan dan selamat. Apa maksudnya buat macam mana tu? Sebab tu bila kita sebut benda ni kan, bagi orang faham sebab tu untuk permulaan untuk isnasastik ni, kita bukan sewenang-wenangnya buat aja dekat kat dapur rumah ke apa. Tak. So kita memang kita ada research ataupun kita bekerjasama dengan researcher daripada Universiti Sains Malaysia. Mantap. Kita buat research dengan dia orang, dan masih sekarang pun kita masih ada ongoing research lagi dengan. Dia research apa? Case report ke macam mana? Yang ni kita first stage ni lebih kepada bahan kat dalam isnasastik sendiri. Ingredient lah. So apa efek daripada ingredient dalam ni. Lepas tu kita pun ada research yang mana bersama juga Pusat Racun Negara. Menarik. Yang bersama sekali, sebab tu kita buat toxicity test. Yes. Sebab walau katalah berkesan tapi tak selamat. Bahaya juga tu. Bahaya juga. Ada je yang berkesan tapi tak selamat. Malah sebut asal lagi kena kita cerita tepi. Tu poin dia. Berkesan tapi tak selamat, dia menyebabkan side effect yang lebih teruk. Betul. Keracunan ke apa semua. So kita lebih kepada yang mana
berkesan dan selamat. So pastikan berkesan. Lepas tu ada orang akan tanya, sebab bila kita buat untuk bantu berhenti rokok ataupun vape, orang cakap nanti kita tagih kepada vape, kepada Isna Sasti pula, sebab sejarah menunjukkan yang mana kononnya nak berhenti rokok pergi kepada vape. Tapi ketagihan kepada vape lebih teruk. Lah dual smoker. So benda tu yang bermain-main di minda kebanyakan orang. Tapi sebab tu saya cakap tadi, kita nak memastikan benda ni selamat dan berkesan. Tadi kita buat juga salah satu test tu adalah dopamine assay. Yang mana apakah tindak balah-bahan ni dengan kita punya pengeluaran hormon dopamin lah. So terbukti yang mana kita tidak menyebabkan ketagihan. Ketagihan memang ada kaitan dengan dopamin. Macam dopamin kita tahu dia adalah reward center. Sebab itulah Amin, kalau apa yang kaitan dengan dopamin susah nak tinggal, macam gula. Betul. Macam nikotin. Betul. Contoh macam pornografi. Betul. Benda tu main dengan dopamin. So sebab itulah sebelum kita buat podcast ni, aku dah go through a few kajian yang ataupun grid sendiri yang kita hand over dekat aku. Go through. Okay, memang strong study. RCT berlambak gila. Terutamanya untuk kita panggil anxiety, depression. Nikotin withdrawal tu lebih kepada dikurangkan radang pada sistem pernafasan kita. Macam kita tahu, smoking menyebabkan COPD. Benda tu memang permanently damage lung fibrosis dan sebagainya. Tapi kan Wan, kalau kita cakap-cakap benda ni, sesetengah orang, terutama orang yang dalam kesihatan, dalam trigger. Tak boleh ni, tak boleh. Bukan kita bukan nak kita, sebab itulah kita tak kata essential oil ni reverse. Kesihatan tu. Kita terbuka lah, at least kalau benda tu bagus, man tu tak apa. Tapi bukanlah nak kata grits ni sedut-sedut paru-paru baru. Tiba-tiba renew paru-paru. Once damage, permanently damage. Kita prevention better than cure lah. Kita panggil preventive medicine. Sebab tu dia adalah alternatif. Sebab kalau ikut pun benda daripada natural. Betul. Sebab kalau ikut support pun, kita cari banyakkan ke apa ubat selama ni pun adalah daripada natural balik. Tapi jangan daripada natural mana boleh. Natural organik kan. Drugs jadi. Contoh. Sebab akan ada fahaman macam tu. Tapi kita tak boleh nak salahkan dia, sebab dia memang dah aliran tu. Okey, faham? Dia tak terbuka. Bukan, dia tak, orang panggil tak comprehensive learning atau tak holistic learning lah. Tapi aku nampak sekarang doktor dah ke arah comprehensive dah. Terbuka dah. Nampaklah sekarang ni penerimaan dia. Okey, kalau nak cakap macam tu adakah pada zaman-zaman dahulu ada doktor? Mungkin pada zaman tak ada terminologi doktor lagi. Ada tip Nawawi. Tak. Kita bercerita pada tip Nawawi pakai inilah, pakai natural lah banyak. Sebab macam kalau kita ambil zaman-zaman Kesultanan Melayu Melaka, Kesultanan Melayu Kedah atau way beyond sebelum ni kan. Sebab kebanyakan pun pergi kepada natural balik juga. Sebab kalau kata masyarakat Melayu kita sendiri, kita dah memang sinonim pun dengan natural ni. Natural, ya betul. Kita je dia mencipta skeptika dekat dalam otak kita. Sebab tu saya cakap tadi, di Europe lebih meluas dengan natural. Sebab tu kalau dia punya yang level organik semua tu bukan mudah nak dapat lah. Dan dia orang punya benda-benda yang macam organik ni lagi mahal. So benda tu sendiri adalah yang mana sebab sintetik ni dia, sorry lah nak kata kan, sebab bukan nak kata 100% kita tak, kita pun kita ambil pharmaceutical punya medicine semua, kita terbuka. Tapi at the same time benda ni adalah natural, dan dia, sebab tu saya cakap tadi, dia essential oil ataupun aromaterapi yang kita essential oil yang kita guna ni bukannya yang sekadar bau. Dah lama dah kan. Sebab dia punya grade berbeza daripada extract pati tu sendiri. Ada yang grade rendah, ada yang grade tinggi. Dia ada level dia. Yang menentukan grade tu apa? Okey, menentukan grade adalah ketulinan dia. Dia punya level extraction tu. Ada tambah-tambah oil ke carry oil. Dia okey, sebab tu bila extract daripada tumbuhan, tengoklah ada banyak cara, ada cold press, ada hot press. Boleh guna dalam minyak wangi sebenarnya. Okey, kalau daripada pati pun tu yang dia orang guna. Cuma minyak wangi dia enhance lagi dengan alkohol. Ya, alkohol. Alkohol sebab dia nak maintain bau tu ataupun dia enhance untuk bau tu lebih kuat. Sama juga pati-pati juga dia ambil. Apa pati dalam minyak wangi?
apa? Agarwood, cedarwood. Sama je daripada tumbuhan juga. Daripada mana-mana pun daripada tumbuhan juga. Ambridges tapi Ambridges tu tu yang tu mahal daripada mahal lah sebab daripada muntah paus kan. Tapi ada Muntah paus, tapi dia boleh buat Ambroxol. Tu sebab tu dia nak dapat natural susah, mahal. Buatlah kat dalam lab. Zaz, kejap. Muntah ikan paus? Yes, betul. Memang muntah purely, literally muntah? Yes. Tapi Ambridges tu boleh guna as essential oil jugalah kan? Oh, yang tu saya tak. Bukan kepakaran saya nak jawab tu. Tapi sorry tu saya lah. benda-benda macam tu lah. Bahan-bahan yang macam tu. Sebab tu bila bercakap pada ni tadi. Yes, betul. Sebab tu bila bercakap ni, dia apa yang kita guna, dia bukan sekadar bau. Sebab ramai yang skeptikal, bau boleh ke? Tak, kita guna grade therapeutic grade. Therapeutic ni dia maksudnya grade yang ada manfaat kepada kesihatan. So maksudnya dia ada certain dosage. Tapi yes, perlu ada dosage. Tapi Cik Amin, benda-benda macam ni kalau kita buat kata ini bagus untuk orang merokok apa semua. Tak ada ke orang nak jatuhkan produk ni kena nak kau kena buat regulation ni padahal bau je pun. Bukannya terapetik ubat pun kan. Tapi ada ke orang-orang yang nak jatuhkan produk ni sebenarnya? Jatuhkan orang ni sebab kita menongkar arus lah. Faham. Malah nak sebutlah kat sini tak, kan. Sebut je. Tak apa, sebut. Tak adalah. Tapi macam mana kita orang guna regulation ataupun undang-undang untuk jatuhkan produk ni ada tak adalah. Tapi kita dari segi tu pun sebab tu kita berdaftar dengan MAL. Kita pun bukannya suka-suka hati overclaim. Tak. Kita sebab tu yang apa yang kita cakap, yang mana bila based on study, dia adalah membantu mengurangkan. Dia bukannya potensi potong. Membantu. Sebab tu saya cakap tadi, bukannya hidu hari ni sekali terus hidu, terus hilang ketagihan. Tipu, takkan ada. Dalam dunia pun tak ada. Tapi ni bukannya ubat. Dia bukannya suplemen. Kenapa nak ada MAL? Sebab dia hiduan lah. Jadi bila kita refer juga dengan KKM semua, sebab tu cakap tadi yang memastikan produk ni selamat dan berkesan kan. Dia bukan sekadar tu dia orang ni kementerian cakap kena apply untuk MAL. Penggunaan MAL sedangkan adalah hiduan sahaja. Tapi hiduannya. Jadi tu yang kita apply MAL, kita berdaftar di bawah ubat tradisional. Tapi kalau contohnya sekarang ni active ingredient dia bukannya active ingredient yang betul-betul under MAL kan? Jujur. Sebab pada awalnya. Sebab tu poinnya dekat Malaysia ni. Sebab bahagian essential oil pun tak ada di. Tak, saya takut ni je sebenarnya. Disebabkan marketing orang nak jatuhkan orang report untuk kena dapatkan MAL. Faham tak maksud saya? Tu adalah kalau ikut sebelum ni tu. Sebenarnya macam tu je. Kalau tanya dari segi tu yes. Kita sebab tu saya cakap sebelum padahal ni tak ada undang-undang pun, tak ada regulation pun. Tak ada regulation pun betul. Satu lagi bahan aktif dia ni bukan bahan aktif yang berbahaya. Bukan terapeutik, bukannya bahannya toksik. Bau pun tak ada efek pun dekat paru-paru. Dia cuma efek kita adalah pada lifestyle dan memberi aromaterapi bila kena kat otak dia tu dia akan yes ada efek. Kenapa saya nak tanya benda ni sebab sebenarnya Malaysia tak ikut regulation lah sebenarnya. Dia ikut pada suka hati orang atas lah. Benda ni sepatutnya ni jahat sikit saya sebut, better SPRM check lah. Tu tak sure. tu tak sure lah. Tapi pada saya kau tak boleh ikut orang report semata-mata ataupun benda tak ada pun dalam regulation kau saja nak buat je. Kalau kata report ni ada beberapa kali lah. Mesti sebab confirm. Kita tak tahulah sebab bila kita membawa kepada jalan untuk bantu orang ni, saya tak tahulah ada mata-mata jahat ke apa kan. Jadi kita tetap kepada misi kita tadi. Kita stick kepada misi bantu orang untuk berhenti merokok semua ni adalah sebab saya nampak memang ni adalah misi company. Tapi jujurnya secara personalnya walaupun saya tak smoker tapi saya adalah passive smoker. Faham? Sebab membesarnya daripada saya kecil lagi, 90% kawan saya bergaul ke lepak ke tengok bola kat mamak ke semua memang sepanjang daripada zaman sekolah yang banyak bermula tu sekolah menengah lah, form 1 lah. Form 1 tu dah bermula dah memang kita pun kawan-kawan kita pun semua, bukan saya judge dia orang tak. Tapi nak katanya pengaruh kawan ni satu hal lah juga kan. Satu daripada kecil sampai ke saya
bekerja pun sampai sekarang pun ramai je kawan yang smoker. Jadi saya adalah passive smoker. Dan kita tengok trend tu daripada kecil, remaja ataupun tengah nak cuba benda baru semua kan. Okey, ramai akan cuba. Sampai satu tahap dalam hidup dia, bila yang mana kawan rapat apa semua, diorang ni beberkali dah cuba untuk berhenti merokok pun. Tanyalah siapa-siapa yang kalau dah umur 30 something ke 40 ke 50 ke, dalam hidup dia mesti dah berkali-kali dia cuba untuk berhenti merokok. Mesti gagal juga. Sebab gagal lah dia masih merokok. Kalau dia dah berjaya, dia tinggalkan merokok dah. Betul. Mungkin ada social smoker ke mungkin. Kecil persentage tu. Betul. Tapi sebab tu, bila kita bercakap pasal konteks ni, kita adalah untuk bantu. Kita bukan judge dia. Kita bukan membenci. Tak ada masalah. Cik Amin, saya setujulah bab bantu tu. Sebab tu kita nak bawa masuk grid dalam jenis kod. Sebab kita rasa benda ni memang kita kena fight benda-benda yang merosakkan orang. Sebab benda ni, benda yang merokok, vape, tak tahulah, ni saya lah. Tak tahu saya, suka hati saya nak cakap apa kan. Mungkin konspirasi untuk merosakkan manusia akhir zaman. So, sebab benda ni membuatkan kita mandul lah, apalah, lemah. sakit. Babau ni ada yang sakit meninggal dunia. Saya ada kenalan semasa saya keluar. Dia punya family meninggal dunia umur 30-an disebabkan sakit jantung satu je, sebab kuat isap vape. Masa saya keluar tabligh so pada saya kita patut fight lah. Tapi of course bila kita melawan arus dunia kenikmatan, maksudnya tak? So jadi akan ada orang yang tak berpuas hati dengan kita. Of course. So benda-benda ni saya nampak sebab bila saya tengok ada mal, saya tahu regulation, Cik Amin. Betul. Saya tahu regulation. Kenapa ada mal? Dalam hati saya. Ni mesti sebab ada orang buat report ni. Yes. Tu saya tahu sebab saya tahu active ingredient. One share tahu dengan saya ni jenis pengetahuan saya kepada regulation produk macam mana active ingredient. Dia lah mastermind. Betul. So saya tahu ni dah confirm ni. Ni mesti Agenda maksudnya dia. ada geng-geng yang macam geng vape ke apa ke report ke, saya rasa macam tu lah. Sebab taklah, saya suka hati saya lah cakap kan, jenis kod ni podcast saya kan. Tapi saya tengok mal ni, aku tahu dah. Dalam ni tak, bahan aktif dia bukannya bahan aktif yang membahayakan pun. Toxicity ataupun terapeutik pun tak sampai pun. Betul. Tapi dia ada kesan indirect effect dekat otak tu untuk dopamine level semua. So saya rasa ni memang confirm ni. Ni memang kena ni. Betul. Sebelum ni. Tu memang berlaku lah. Sebab yalah, tak nak cerita lebih pun. Tapi tu pun yalah, kita tak tahu siapa kan. Tapi bila saya tengok mal ni, it triggers me lah. Betul lah. Saya tak study habis tau. Is ni macam, bukan saya study, tapi maksud saya tak study habis detail, kisah-kisah. One tak ada cerita. Tapi saya tengok ni, aku tahu dah. Tapi banyak je inhaler sekarang tak ada mal tau. Even tak berdaftar NOT pun tak ada. Masalahnya bila cerita pasal tadi, saya tertarik sikit lah point Dr. Sohian tadi pasal adalah agenda untuk melemahkan. Sebab kalau kita tengok apa macam mana sejarah rokok tu sendiri pun, kita dah nampak pun dia adalah legal drug. Merosakkan dah pun. Betul tak? Dah melemahkan pun sebab tak berperang lagi. Dah putus rokok pun dah gelabah dah mencari. Betul tak? Tu satu kat rokok. Tapi bila kita tengok dekat vape, masalah benda tu adalah duplicate benda yang sama. Cuma daripada pihak yang berbeza, yang dia tak boleh conquer dekat rokok, dia mencipta satu medium baru untuk satu bisnes yang sangat besar bagi dia orang, dan dah terbukti pun adalah satu bentuk ketagihan yang lebih teruk. Dan satu lagi, dia create kita rasa hang vape wangi tak apa je, tak ada masalah. So wangi. Yes, betul. Sedap bau kan. Tapi contoh saya kata melemahkan kita punya masyarakat kita sendiri ataupun rakyat Malaysia pun. Sebab yang dia target kat mana kalau vape ni?
Buat comel-comel, buat apa colourful, lepas tu buat bau flavor lagi. Flavor pula, flavor buah-buahan, makanan. Kan. Target dia adalah generasi muda. Yes, betul. Kalau kan nak rosakkan satu-satu bangsa ataupun satu-satu tamadun ke apa atau satu Dia kena negara, rosakkan orang muda. kau rosakkan orang Akar muda dia, lah. mula-mula Akar dia tu. lah. So nanti semua tengok percentage. Sama juga orang yang pergi kepada vape ni, memang separuh tu adalah nak berhenti rokok. Kononnya nak berhenti rokok. Tapi penyumbang utama juga generasi muda ni, dia tak merokok pun, tapi dia vape. Dia macam lifestyle. Lifestyle. Tu. Yang lebih teruk, kalau dulu merokok lelaki je majoriti. Sekarang perempuan pun ramai vape. Bukan tu sajalah, Min. Kadang-kadang dalam medical staff pun ada juga yang merokok. Doktor pun Kita ada. merawat tapi Tapi toilet saja dah nak share. Tapi benda ni prohibited sikit lah. Tapi disebabkan vape ni, ramai juga kenalan saya yang doktor-doktor lah. Yang saya pernah kenalan saya, ada yang diorang isap ganja tau. Itu bukan tu saja. Houseman, Ketum pun ada. MO, medical officer, ada yang isap ganja. Terbukti. Tu bukti kesan ke apa? Tak, terbukti memang dia orang ambil. Yes. So pada benda ni, Ambil organik ke atau sintetik? mana ada ganja yang organik? Mana ada ganja organik? Yang sampai-sampai yang dalam paket-paket tu mana Recreational. ada. Oh, recreational. Tapi bukan daripada tumbuhan ke? Tak, dia biasa dah proses. Dah proses. Dia recreate. Okay. Saya tak tahu dia orang dapat daripada mana. Kadang-kadang kita datang rumah kan. Kau buat apa ni? Kata tapi kita tak adalah report kan. Tapi maksudnya tapi dia orang ambil yang saya tak tahu macam mana dia orang boleh dapat. Tapi yang lagi teruknya sekarang, vape tu adalah medium untuk dadah baru. Ya, betul. Ketamin letak. Ketamin ada. Yes. Lepas tu saya Mushroom. baru sumber daripada pengarah pusat acun negara yang dia orang temui dalam mushroom kononnya adalah sintetik cannabinoid. Yes. Ya. Yang lebih pure, lebih apa kata dari segi compare dengan yang organik kononnya lah sebelum ni tu kan. Saya tak tahulah, ni pun sebab saya faham daripada tumbuhan sebelum ni. Ganja ataupun cannabis ni kan. Tapi yang sekarang dia hasilkan daripada lab yang lebih pure concentration dia tu. So sebab tu kes yang berlaku 2, 3, 4 kali puff tu dah collapse. Betul. Itulah saya pelik. Saya seorang-orang ni nak fight greed sebenarnya. Maksud saya, so kita walau macam mana sekalipun, tak kisah ni podcast saya kan. So saya memang nak promote supaya kita betul-betul boleh fight benda ni. Kita nak bagi benefit pada orang dan kita nak betul-betul bagi benefit pada masyarakat. Viral ke tak viral pun saya tak fikir. Yang penting adalah benda ni orang faham. Okay, you nak jadi sihat, you nak jadi better, you kena usaha pada benda yang lebih bagus. Yes. Which is try ambil grades. Kalau tak try ambil grades, nak duduk di takut yang lama, masih lagi nak isap vape, masih lagi nak isap rokok, tak nak langsung cari solution yang lain, tak nak lagi hidup yang lebih better, you teruskanlah. No point. Tapi kepada orang-orang yang nak fight benda-benda baik ni, contohnya disebabkan korang punya perniagaan vape ke apa ke dan rokok dan sebagainya, saya nak bagi tahu you all, korang punya perniagaan tak berkat pun. Saya banyak kenalan saya yang berniaga vape, bungkus pun banyak. Dan saya berani potong jari lah, yang banyak berniaga vape dekat Malaysia ni dah bungkus. Alhamdulillah, terima kasih kepada KKM sebab buat satu undang-undang yang keras. Korang bungkus lah pun. So buat apa lagi nak berniaga? Berniaga benda-benda macam ni lah. Okay, typical netizen ni komen. Kalau nak jahanamkan bisnes vape dengan merokok, asal tak tutup je kilang-kilang semua ni? Apa yang melarang untuk tutup kilang ni, kilang rokok? Siapa yang luluskan dia? Contoh. Nak tanya jugalah doktor, sebab saya tak ada pengetahuan lah pasal tu kan. Point yang sama, kalau rokok dengan vape tu tak perlu ada kelulusan KKM pun, kenapa boleh jual? Ya ni siap report lah. Tapi pelik juga tiba-tiba rokok ada hologram KKM kan. So tu yang saya nak tanya doktor lah, sebab saya bukan orang dalam bidang dalam bahagian ke apa tu kan. saya bukan dalam bahagian polisi. Saya tak boleh bagi komen. Nanti kan macam saya menuduh pula geng-geng KKM. Tapi kita buat satu naratif. Kenapa
benda yang rosak kau boleh pula senangkan. Kenapa benda yang tak merosak kau orang kau Dia nak menyusahkan. nak menyusahkan? Yes. Itu saya nampak sekarang kan. Jawab. Balik satu lagi, bisnes. Untung lah, itu je lah. Allah alam lah, bisnes ke Demand apa yang ke. tak pernah putus. Satu lagi. Satu bisnes, satu lagi kita tak tahu dari segi, kita tak tahu orang Melayu ni apa target dia. apa bukan target, apa amalan. Faham tak? Maksudnya? Kita tak tahu. Ni sangkaan saya, wallahu alam. Kita tak tahu ada benda-benda yang tak gimana pun saya cakap lah. Maksud kita tak tahu dia deal tu ada orang push ke, ada duit bawah meja ke apa. Kita tak tahu benda-benda macam tu. Faham tak? Tangan gelap. Tangan gaib kita panggil kan. Benda tu benda terlarang. Macam mana? Faham tak? Kau boleh Sebab senang. ni bukanlah nak kata nak judge apa, cuma pendapat lah kan. Sebab kerosakan yang dia katalah dulu kan, kata vape ni konon nak berhenti merokok ke apa kan. Mungkin lah pada niat asal tu ataupun tujuan tu niat yang bagus. Sebab yelah berapa tahun dulu kan. Kita pun pada permulaan pun saya pun macam bagus lah wap air. Pada permulaan tu kita tengok kan digembar-gemburkan selamat tak busuk apa. Tapi bila kita dah hampir lebih 10 tahun belah tahun kot vape dalam market di Malaysia ni rasanya. Jadi dah banyak kes yang tebuk dada lah. Kes fusion semua banyak sangat kes. Dan even vape ni mencipta satu penyakit dia sendiri yang Ivali semua tu kan. So kita dah nampak dan kita tengok jiran kita pun negara-negara international pun, contoh Singapura, Thailand, even Thailand yang halalkan ganja pun dia boleh haramkan vape. Saya bagi saya bagi satu statement lah. Kalau founder keluarkan produk, contoh ada mercury, disahkan mercury apa, kena rampas, kena tangkap masuk penjara. Tapi vape memang terang-terang dah memang rosakkan badan. Memang ada sakit jantung, darah tinggi. Banyak dan data. Founder dia orang Melayu kita, orang Malaysia kita, duduk di Malaysia, founder memang dia hasilkan kilang di Melayu. Kenapa tak kena tangkap? Sebab dia orang bagi charity. Iya ke bagi charity? Itu maksud saya yang Agenda. itu maksud saya kenapa? Dan sekarang ni dah lah salah di sisi undang-undang pula. Okey je. Terang-terang. Sebab kalau nak kata tak tahulah itu Dari segi undang-undang pemeriksaan dia macam ada double standard lah. Sedangkan Grits nak yang fight benda bagus, nak benda tak bagi effect pada orang, kena regulation macam-macam, Saman kena lalu sini, macam-macam. sana, kena. Yang sana dia tak perlu regulation pun, tangkap pun tak. Padahal kalau kan memang dia merosak. Kalau contohnya founder buat mercury ke apa ke, kenapa kena tangkap apa semua, kena rampas. Tindakan So benda ni dia betul ada penguatkuasaan. Adakah penguatkuasaan tu dijalankan ataupun tidak? Transparent ke tak? Faham tak maksud saya? Tak jahat sikit lah, tapi wallahualam kita biarkan masyarakat dan juga kerajaan yang tengok lah. Yes. Dan berbalik pada Grits, okay, is necessary ni, agak menarik bahan-bahan dalam tu untuk membantu kurangkan keradangan, membantu untuk nicotine withdrawal. Tetapi kalau kita nak stop smoking, memang first adalah kena start pada diri sendiri. Circle itu sendiri ni membantu sedikit sebanyak. Tambah-tambah pula, memang kalau kita tengok kajian sekalipun, banyak gila aromaterapi ni bagus untuk dia buat kita panggil neurotransmitter manipulation. Dia bukan manipulate ke arah negatif, ke arah yang lebih positif. Satu adalah dia fresh kan. Lepas tu nombor 2, dia meningkatkan neurotransmitter yang sangat menarik, iaitu macam kita punya serotonin. Serotonin benda yang macam bahaya. Lepas tu endorfin. So benda-benda macam tu bantu sedikit sebanyak yang aku nampak Ramai kalau orang baca apa ni feedback yang Grits is necessary, ramai gila perokok, banyak dah stop smoking. Alhamdulillah. Dan yang best dia tak ketagih pula kawasan sini. Betul. Itu yang best tu. Dan yang terbaru ni Chillax, kita tak sebut ni. Chillax. Dia boleh cerita sikit apa yang best ni? Mana saya Chillax ni apa best dia sini? Okey, sebab Chillax ni pula diformulasikan membantu untuk yang ada masalah stres, depression, anxiety semua tu lah. Tapi dia bukan sebagai ubat tukar terus lah. Dia lebih kepada support, sebab daripada bawah ni dia membantu untuk tenang. Okay. Sebab tu nama dia Chillax. Nama dia sendiri pun dah menunjukkan apa dia punya benefit lah. Chill and relax. Dia lebih kepada kita minta kita support tu untuk lebih tenang, lebih relax. Sebab bauan tu sendiri membantu untuk kita tenang. Betul.
Dalam ni saya tengok ada Citrus bergamia, Lavendula angustifolia, Rosmarinus officinalis, Mentha piperita, Salvia scleria. Saya tak pernah tengok benda ni. Saya tak pernah apply lagi dekat saya punya produk ke ataupun produk-produk lain. Cuba cerita sikit. Okey, sebab kita 100% tu memang kita gunakan essential oil. Okay. Sebab tu yang mana produk kita untuk Nasa Stick ni by Gwix ni, kita memang gunakan 100% tu semula jadi je. Tak adalah nak compare ke apa, tapi kebanyakan kat luar mesti akan gunakan menthol dengan camphor. Yes. Betul. Sintetik. Sebab tu bila orang nak compare, kalau orang compare sekadar bau, yes, you can dapat bau tu saja je lah. Tapi apa efek dia? Sebab kalau dari segi bau pula, sebab tu kalau doktor bau yeast dengan chillax ni, bau dia tak menyucuk hidung. Bau dia tak menyengat, bau dia just nice. Bau dia tu kan. Jadi macam contoh yang dalam tu semua tu memang, contoh kalau kita sebut dalam chillax ni, antara yang ada kat dalam tu adalah bergamot. Bergamot. Lepas tu kita ada lavender, clarisage tu untuk tenang. Yes. Memang lavender dengan clarisage ni dah well known lah untuk calming. Dan bantu untuk tidur. Even kalau yang ada masalah susah nak tidur malam, insomnia pun boleh gunakan chillax ni juga. So kalau tengok pula dari segi untuk rasa fresh tu, kita masukkan peppermint. Menthol tadi tu adalah daripada menthol peppermint. Dia bukannya menthol sintetik. Kita 100% essential oil, natural saja. Berapa harga dia ni? Yang ni dengan chillax ni, berapa harga dia ni? Ya, kau rasa berapa? Dari segi dia punya quality macam ni, keras kan? 200 satu 200 lah. Boleh up harga. Boleh harga. Okey, sebab kalau tengok dalam Nasa Stick kita ni, kalau kata untuk stick ni saja, kita memang akan bagi free dengan layak apa semua kan. Harga dia dalam RM79.90. Oh, alhamdulillah. Tahan Alhamdulillah. berapa lama ni? 100 tak sampai 100 pun. Tahan berapa lama? Dia okey, kalau dari segi tahan berapa lama ni, mostly average 1 ke 2 bulan. Tapi bergantung juga pada kekerapan kita guna, cara penggunaan dan juga cara penjagaan lah. Sebab bila makin kerap kita guna, makin cepat dia tu lah. Tapi at least memang average tu 1 ke 2 bulan. Tapi kita untuk cara penjagaan tu pula, kita nasihatkan jangan simpan tempat panas lah. Sebab minyak pati ni dia mudah react dengan suhu, dengan haba. Berapa banyak terjual lah set ni? So far dah lebih daripada 80,000 unit lah. Alhamdulillah. So 80,000 orang dah tolong lah untuk berhenti rokok. Betul. Sebab tu, tapi kita masih jauh dengan kita punya target. Sebab kita nak bantu 1 juta perokok dengan vape untuk berhenti rokok dengan vape. InsyaAllah. Masih jauh lah. Tapi apa yang kita nampak ni adalah satu usaha kecil lah, jihad kami lah. Bila orang tanya, okey, apa sumbangan kau kepada negara? Ataupun kepada kita, kepada negara. Apa kepada negara, kepada masyarakat, kepada rakyat Malaysia kan. Kadang-kadang orang tanya kan, tapi kita bukannya somebody yang mungkin kita wakil rakyat ke ataupun menteri ke, ataupun kita ni kan. Tak, kita bukannya orang politik ke apa kan. Tapi bila kita back to our misi, our personal, macam saya sendirilah, sebab tu saya cakap tadi, dia sing ataupun kena dengan saya punya jiwa tu adalah untuk bantu. Sumbangan aku, effort yang kita bantu ni adalah berjaya bantu orang keluar daripada ketagihan nikotin ni. Bagi saya, tu saya cakap, saya dah interview ramai yang dah berjaya berhenti guna Nasa Stick ni. Alhamdulillah memang. Tapi bila saya pergi interview, bila saya tanya, okey, alhamdulillah saya dah berjaya bantu, saya akan ada satu perasaan yang mana puas. Puas tu satulah. Dia macam meremang pun ada. Dia macam, ya Allah, aku dah berjaya bantu seorang lagi. Aku dah berjaya bantu seorang lagi berhenti daripada ketagihan rokok dengan vape ni. Tapi dengan berjaya berhenti seorang, manfaat dia bukan dia seorang. Manfaat dia keluarga dia. Betul. Isteri dia, anak-anak dia, orang keliling dia. Orang keliling yang macam saya dengan wife tadi dah kena dah efek kepada anak tadi. Tu salah seorang. Betul. So perokok dengan vape pula di Malaysia ni hampir 10 juta. Yes. 1/3 daripada rakyat population of Malaysia ni. Jadi 10 juta yang merokok dengan vape ni efek kepada lagi 30 juta, lagi 20 juta. Jadi sebab tu saya cakap, bila dengan Nasa Stick ni, bila kita bantu tu, dia ada satu perasaan yang
puas hati lah. Dia susah saya nak explain lah. Tapi satu perasaan yang susah saya nak gambarkan. Tapi saya bangga dengan dia orang ni berhenti. Tapi betul ke is necessity ni boleh bantu untuk orang yang perokok-perokok? Apa testimoni paling best kali pernah Cik Amin hadap, boleh share? First kali alhamdulillah semua tu memang kehendak dia lah. Okay. Tapi first kali yang mana nak berhenti tu kena ada niat lah. Sebab is ni adalah support. Dia, nanti kan orang kata overclaim pula. Macam saya cakap tadi, sebab ada orang yang hidup dapat sehari, mana tak ada berhenti rokok pun tak ada. Tak. Dia bukan dia berfungsi macam tu. Sebab natural dia perlukan masa. Dan sebab ketagihan dia dah lama lah. Dia perlukan masa untuk journey dia untuk stop smoking. Sebab kita pun ikut pada saranan pakar-pakar yang mana untuk berhenti merokok ni perlu temper down dia punya nicotine intake. Yes. Reduce dulu kadar pengambilan. Sebab tu dari segi panduan yang kita sarankan tu adalah yang mana minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga tu adalah untuk kurangkan dulu 3 minggu tapi pertama. betul yes, saya tak nafikan pasal dos nikotin tu kita temper down. Tapi kadang-kadang temper down tu is dia kena temper down the dose X attitude. Yes. Okay, So, sebab kadang-kadang dia macam ni. Kita temper down tapi because of the temper down tu terlalu lambat, attitude overcome. Okay, sebab tu kat sinilah is come into the picture. Okay, sebab kalau orang temper down tanpa support tadi, gagal juga. Gagal lah. Sebab tu ramai yang dah berlaku. Benda ni orang dah buat. Teknik ni sekadar motivasi je, spiritual atau banyak cara kan. Temper down semata-mata. Sebab tu apa yang kita ni, dia ada support dengan Is Nasasti ni. Tapi sebenarnya ni cara kalau orang tu betul-betul berhenti rokok, katalah orang tu tak temper down, dia nekat, memang tu nekat, attitude dia memang nekat. Pak, dia terus tak ambil. Dia akan ada nicotine craving dan nicotine withdrawal yang sangat kuat. Dia ada anxiety dan semua. Yes. Saya nak bagi tahu you all, korang boleh buat guna cara ni yang drastik macam ni, agresif macam ni kalau nak berhenti rokok. Tapi dengan syarat kena ada support supplemental dengan juga benda ni. So kalau korang guna yang ni, contohnya guna necessity tapi style temper down, tak ada guna juga. Sebab tu pergi balik. Sebab at least kita ada panduan, doktor. Panduan tu kena ada satu basic. Betul, ada juga yang memang sebab ni depend on individu. Sebab setiap orang tak sama. Nekat dia tak sama, tubuh dia tak sama. Sebab tu dia ni support bila mana yang ada seminggu dia boleh terukat. Ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu, ada 4 minggu, ada 2 bulan. Tapi that's a process. Tapi dalam proses tu, bila dia gunakan Is Nasasti, bila dalam 2 ke 3 minggu dia akan rasa dah efek tu. Dia dah kurang dah, dia tak cari dah rokok. Dia boleh dia dah boleh hidup tanpa bergantung dengan nikotin dah. So sebab tu bila dah 3 ke 4 minggu dia akan rasakan sendiri. Contoh bila saya dah ramai interview, ada yang mostly merokok ni 2 kotak sehari. Setiap hari dia mesti beli 2 kotak. So dia gunakan dalam masa 2 minggu sampai satu tahap dia rasa aku beli 2 kotak ni dah 2 minggu. Lambat habis. Faham tak? Dalam proses jenis dia bukannya macam terus hidup, esok aku tak beli langsung rokok. Tak. Dia bukan macam tu. Sebab ni adalah natural. So bila dia dah sampai level aku dah tak beli hari-hari. Dia realise benda tu. Dan aku pun dah tak mencari sangat. Jadi bila dah sampai tahap yang mana esok aku dah boleh diri sendiri. Dia bukannya orang lain yang cakap doktor pergi you dah esok dah tak payah ambil. Tak boleh. Betul. Diri sendiri saya esok saya tak boleh ambil, saya dah mulakan. Sebab tu next kita akan bagi challenge 21 days quit smoking challenge. 21 days. 21 days quit smoking challenge. So dia kena ada rekod. Betul. Sebab untuk orang konsisten dan juga motivate nak ni, dia kena ada satu challenge. Sebab setiap manusia dia suka untuk challenge diri dia. Dia tanda berapa hari bulan. Contohlah 1 hari bulan 2, 1 hari. 1 hari tak sentuh apa-apa nikotin atau rokok ke vape ke, tak kisahlah. Apa-apa nikotin. So tanda sampailah 21 hari. Grades ada bagi? Yes, kita bagi juga. Yang macam planner tu? Yes, betul. Macam diary lah ke? Dia tak adalah diary. Dia just cut macam ni. Dia cut macam ni. Tapi kenapa 21 lah? Salah satu sebab dia dah 3 minggu yang pertama tu ataupun sebulan yang pertama tu dia reduce dulu. So pergi kepada yang 21 days ni. Sebab bila dah 21 days ni
salah satu kita ambil konsep yang mana sebab tubuh kita sel darah som-som tulang akan buat sel darah merah yang baru. Sentiasa akan ada seka dia. Betul. So darah yang sel darah merah yang baru yang dah terefek dengan nikotin sebab dia dah reduce dah sebulan atau 2 bulan bergantung. So next another 21 days ni dia dah boleh hidup tanpa bergantung pada nikotin dah. Sebab dah hasilkan sel darah merah yang baru. Sebab nikotin ni akan duduk dalam darah. Betul tak doktor? Betul. Tapi nikotin ni dia tapi dia cepat pasal keluar. Dia cepatkan keluar. Tapi pasal reseptor. Nikotin ni reseptor. Reseptor, betul. Reseptor, betul. So benda tu adalah proses yang mana dia combine banyak faktor. Tapi atau yang membantu juga. So selalunya lepas pada 21 hari ni dia memang akan persentage untuk berhenti tu sangat tinggi. Dan saya nak menjawab soalan doktor tadi. Doktor cakap apa yang komen yang paling best bila berhenti rokok ataupun vape gunakan isnasastik ni. First yang bila saya interview dia akan cakap satu benda. Rokok bau busuk. Oh, dia dah jadi start rasa busuk Yes. Ni tak dapat dekat tempat lain. Tak dapat so far orang guna produk lain dia tak sampai tu. Sebab saya bukan tak nak overclaim, tapi benda ni adalah testimoni daripada dia orang yang mana rokok bau busuk dan dia tak boleh isap rokok dah. Saya nak bagi kat you all faham kenapa bau busuk. Okay, benda ni wangi. Satu, first. Kedua, bila mana kita dah ada dopamin kita tak towards kepada rokok. Maksudnya kita tak dapat dopamin effect daripada rokok. Jadi bila mana benda tu dah jarang kita ambil, bila kita bau sekali dia jadi busuk. Faham tak maksud saya? Okay, betul kalau dia psychological dan juga daripada pathway okay, dia lah. kalau daripada doktor cakap macam tu. Tapi macam mana ramai yang berjaya berhenti sebulan 2 bulan dia boleh isap rokok balik. Selama ni lah koteki ke apa. Masa tu dah pakai grades ke belum? Tak, yang ni yang kebanyakan. Yelah, ada orang tak pakai grades lah. Sebab pertama social. Maksudnya dia social rokok satu. Kedua, dia tak replacement. Maksudnya dia nak dapatkan dopamin daripada rokok ataupun vape. Dia tak pernah buat satu aktiviti yang replace dia dengan benda lain. Okay. So sekarang ni kita ada satu ni bagi korang faham dia naikkan dopamin dengan replace dengan ambil grades ataupun dengan ambil suplemen. Tapi grades tak mempengaruhi dopamin hormon. Essay tadi. Tak, di indirectly. Okay. Di indirect gini kan. Betul kan? Okay. Sebab dia macam ni. Dia tidaklah bagi efek nikotin. Tapi maksud saya dia menggantikan reward. Faham tak? Reward punya sebelum ni dia dapat reward daripada rokok. Sekarang ni dia dapat reward daripada grades. Tu lebih kepada habit terapi. Yes. Habit terapi. Tapi habit terapi ni indirectly sebenarnya Cik Amin dia akan meningkatkan dopamin dia indirectly. Dia akan jadi happy tapi bukannya dalam kadar yang because of nikotin ataupun drugs. So bila badan kita dah terlatih macam tu sebab kita ada replacement dengan ni. So dia akan affinity ataupun kecenderungan badan lebih suka ini daripada rokok. Jadi bila dia rasa rokok ni dia rasa benda busuk. Okey, tapi point sebenarnya ini yang betul lah. Tapi poinnya doktor kat sini yang dah setahun 2 tahun berhenti guna isnasastik ni dia dah tak guna dah. Tak guna is ke apa? Sebab ini bukannya ada dia akan meningkatkan reward ataupun dopamin effect secara stimulator. Mana? Sebab dia natural dan dia hanyalah dia memberi reward kepada habit saja. Dia tidaklah buatkan satu kita panggil dependent. Dependent. Tu cakap. Tapi itulah yang mana poinnya tadi. Yang mana dia realise bahawa rokok tu busuk. Dah sampai sekarang ni setahun 2 tahun, ada yang 2 tahun lebih 3 tahun dah berjaya berhenti dia dah tak boleh bau rokok tu. Even kita interview balik dia orang lepas dah 2 tahun berhenti kalau member-member isap rokok dia lagi. Kalau contoh dia ada sebab dia salah seorang tu dia drive kerja sebagai driver, ada kenderaan apa ni bila contoh kawan dia nak isap rokok, dia sanggup berhenti dulu pergi isap rokok. Tapi tu point yang nak cakap tadi, salah satu efek yang mana tu dia improve balik kita punya dia rasa dengan dia bau. Sebab rokok dengan vape juga dah efek
haba kan dengan tu, efek dengan kita punya dia bau dengan dia rasa juga. Dan satu lagi, dia ada kaitan dengan olfactory bulb dengan aceticular cell kita panggil. Yes. Memang ada saya baca kan. Nikotin ataupun formaldehyde daripada rokok itu sendiri, dia hancurkan dua jenis sel ni, kita panggil olfactory bulb dan juga dengan aceticular cell. Yes, betul. So bila kita dah stop benda ni, dia akan regenerate dua benda yang baru. Betul. So bila dia hidup balik benda yang sama, jadi busuk lah. Betul. Dan essential oil memang tidak akan rosakkan dua jenis sel ni. Dia macam tu tau. So dia secara physiologically lah. So alhamdulillah. Tapi aku perasan orang yang stop merokok ni, dia akan gain weight. Ya. Stop smoking. Ya, Balik Stop protein smoking. ni effect salah satu lah. Tak, sebab dia rasa dia makin sedap makan. Ya, tu lah salah satu pasal. Lepas tu nombor 2, makan ni release juga dopamin. Sebab satu lagi yang bila saya sebut tadi tu kan, saya baru lagi interview salah seorang ni. Dia dah 35 tahun merokok Dia dah berusia lah. 35 tahun tu adalah tempoh dia merokok. Dan yang paling best saya suka dengan ayat dia tu kan, bila saya dah berhenti merokok ni, saya dah boleh bau hujan. Ya, bau sedap. Saya dah boleh bau orang potong rumput. Saya dah Yes. boleh bau. Sebelum ni tak bau. So benda-benda ni, walaupun orang kata back kepada point tadi yang testimoni ataupun daripada feedback daripada yang berjaya berhenti merokok kan. Point tu juga beri efek kepada saya yang mana, ya Allah. Aku Faham tak? bagi satu nikmat. Yang Bukanlah bagi- kita bagi kita nikmat, tak- masa kita tak bagi. Kita- asbab tu kita ilmu bantu kita ni tu. kita berjaya bantu, kita rasa puas hati lah. Benda-benda tu macam tu. Dia bukannya simply susah nak cakap, tapi dia maksud kita bukan semata-mata tentang keuntungan ke apa tak. Okey, Cik Amin ni boleh cerita lah ni untuk apa pula Oh, ni? Seven Wonders. Okay, Seven Wonders. Okay, salah satu lagi daripada produk Gwitz Seven Wonders ni adalah gabungan daripada 7 parti premium bunga. Okay, so sebab bunga ni memang sinonim dengan wanita lah. Okay. So Seven Wonders ni sendiri dia adalah bunga-bunga yang premium yang bersifat phytohormon. Wah, menarik. Yang mana membantu bagi masalah hormon wanita lah. So dia lebih kepada bantu untuk hormon balance. Dan memang macam mana terciptanya Seven Wonders pun adalah sebab founder pun melalui proses menopause. So ni membantu untuk wanita yang dalam umur range 40 ke 60 ni, yang fasa dilalui PM lah, apa semua kan. So adalah membantu proses tu. Dia nak supaya dia boleh melalui fasa menopause ni dengan tenang. Yes, betul. Tapi tak Bukan kita nak reverse. Tak kita tak reverse. Dia tak boleh reverse. Proses tu tak akan boleh reverse. Saya nak Tiba-tiba bagi- kita kembali nak darah bagi tak faham boleh. lah. Kena masyarakat kena faham dia ni. Sebab dalam masyarakat kita pun, even wanita ni sendiri, dia pun tak tahu dengan jelas fasa-fasa menopause tu. Ada yang macam contoh hot flash. Ada Yes, yang betul. macam banyaklah kan Mood benda-benda swing. tu kan, mood swing mood apa swing, semua, apa depression semua, semua tu kan. tidur. So kadang-kadang masyarakat Melayu ni banyak yang relate dengan gangguan lah. Yes. Ya. Tapi orang akan tanya, betul berkesan ke? Korang just nak bagi tahu, korang akan dapat ni tau. Korang akan dapat basically dapat satu kotak yang Seven Wonders ni, dan dalam ni kita ada ni macam penerangan pasal menopause. pasal-pasal semua lah. Lepas tu ada mengenai produk. Okay. Product knowledge. So ada mengenai produk ni, and then dapat ni. Himalayan ada salt. Himalayan salt ni dia ada untuk mandi Untuk mandi. mandi. Dalam ni dia ada lavender dengan Lavender rose bud. essential oil dalam ni. Power lah, which is new. Memang kick lah. Memang benda ni new innovation. So Yang paling sekali. dan dapat Seven Wonders tu. So basically benda ni kita bukannya nak reverse menopause, tapi tak kita mungkin nak boleh. bagi hidup kita lebih tenang. Yes, betul. Aging still akan berlaku aging. Jangan risau. Aging akan berlaku. Cuma kita nak hadap aging tu. tak ada orang boleh nak stop Tak boleh, aging. mustahil. Dan bila mana kita punya proses menopause tu kita lebih better, apa yang berlaku pada kesihatan adalah kebanyakan kesihatan emosi, hubungan Yes. dengan suami dan Betul. anak-anak lebih baik. So itu yang kita kena amalkan. Dan orang akan tanya, Cik Amin,
betul berkesan ke, betul jadi ke untuk orang-orang yang menopause ni? Faham? Boleh jawab? Okey, sebab tu kita hasilkan pun bukannya simply buat je apa, dia berdasarkan daripada research juga. Sebab dalam bidang aromaterapi sains syuai ni dah banyak pun dia, sebab tu cakap tadi, kalau tadi adalah lebih kepada herba, apa yang kita gunakan dalam Isna Sasti, tapi dalam Seven Wonders ni lebih kepada flower, lebih pada bunga. Contoh dalam Seven Wonders ni sendiri, kita ada 3 jenis rose yang memang dah sinonim daripada dulu untuk kesihatan wanita. Sebab tu ramai yang mandi bunga dulu-dululah. Okey, ataupun yang memang ambil bunga untuk hidu semua. So sebab kat dalam Seven Wonders ni sendiri kita gunakan contohnya rose ombra, Otto dan juga geranium. Lepas tu yang lain tu kita ada ylang-ylang, kita ada clarisage, kita ada lavender. Okey, so kat sini dah ada juga research. Dia memang luar negara. Sebab tu cakap tadi, di Malaysia je yang kurang lagi pada essential oil ni. Tapi di luar negara memang kita dah ada research benda ni semua. Yang mana manfaat dia tu ataupun kebaikan dia tu. Sebab tu yang saya sebut tadi, dia yang EO yang saya sebut tadi tu, dia lebih bersifat pada phytohormone, hormon yang daripada alam semula jadi, daripada bunga tu sendiri. So dia tak adalah macam ganti macam sintetik hormon ke apa yang kena ambil. Ada kan kalau untuk yang terapi. Yes, betul. So sebab yang tu dia ada side effect yang teruk jugalah. Side effect dia ada side effect. Jadi yang ni lebih kepada pilihan yang ada untuk kepada natural. Yes. Bantu untuk regulate hormon tu. Dia tak boleh bantu untuk apa? Sebab bila berlakunya menopause ni, dia adalah ketidakseimbangan hormon estrogen dan progesteron bagi wanita. Salah satu faktor utama kan. So dia tak boleh nak tu, tapi dia bantu untuk tubuh ni kurangkan dah proses-proses dari segi depression tadi, dari segi emosi, ada macam tu. Dan untuk kau kena faham juga, kalau kita sebut pasal phytoestrogen, memanglah nama macam estrogen, tapi estrogen is a phytoestrogen is a weak estrogen. Dan bila kita sembang pasal phytoestrogen, ada 2 jenis pula. Dia ada selective estrogen modulator receptor, dan satu lagi ada yang estrogen agonist. Ingatlah, phytoestrogen dia tidak, contohlah kan, dan ini ada estrogen, maksudnya saya yang ada fibroid, yang saya ada breast cancer tak boleh pakai lah ni. Betul. Kena ingat, dia tidak akan raiskan estrogen secara macam kita pakai sintetik. Sebab tu sintetik tu dia ada side effect juga. Tanpa monitor by doktor tu bahaya lah. Betul, sebab tu macam yang ni, dia tidak akan raiskan estrogen dan korang. benda ni tak masuk dalam badan pun. So jangan risau lah. Lagipun dia lebih pada ketenangan, senang nak, kita nak alami yang menopausal phase tu. Sebab tu kalau macam penggunaan ni memang tak ada makan ke apa, tak ada. Dia lebih kepada luaran saja. Contoh kalau nak gunakan pun, kalau yang memang ada masalah tu, contohnya titikkan pada pusat. Sebab pusat pun salah satu point untuk tubuh kita. So lebih kepada tu, dia sebab ni kan bersambung semua sebab pusat ni kan. So dari segi tu dia lebih pada menarik. Pusat tu ni daripada cara penggunaan daripada founder kita advice lah. So untuk mandian lebih kepada bau yang tenang. Okey, apa komen Cik Amin pasal penerimaan orang lah, maksudnya orang dah ramai beli grids. Apa Cik Amin nak cakap? Tak kisahlah grid, apa-apa produk pun, SKU mana-mana pun, apa yang Cik Amin nak cakap sebelum ni terbuku dalam hati? Nak cakap positif ke negatif tak apa, teruskan. Okay. Satu yang saya nak cakap yang mana, sebab kita di grids ni, kita lebih kepada fokus yang mana produk yang kita hasilkan ni adalah untuk bantu selesaikan masalah orang. Tapi benda ni bermula pun semua ada kisah juga tadi. Macam tadi Is pun ada sebab dia, macam saya Wonder semua ada sebab dia. Jadi kita adalah untuk bantu apa yang kita boleh bantu dari segi produk ni bagi benefit kepada orang ramai juga. So macam satu, yang kedua saya nak bagi yang terbuku di hati tu, satu memang ucapkan terima kasih lah kepada semua yang support grids, yang dah berjaya berhenti rokok, berhenti vape menggunakan Is by Grids ni. Saya ucapkan tahniah sebab anda adalah
insan-insan yang hebat. Sebab nak berhenti merokok ni first kali anda kena jadi orang yang hebat. Sebab anda mengaku yang anda memang ada ketagihan dan anda nak berubah. Yang tu adalah poin utama. Niat dengan nekat dia tu. So kat situ memberi manfaat kepada orang lain juga. Dan yang mana mungkin masih lagi dalam proses nak mencari. Sebab kita faham, dan daripada statistik pun ramai yang nak keluar daripada ketagihan ni. Jadi mungkin kalau mencari produk yang lebih selamat, yang memang kita ada lab test, kita ada research, kita ada kelulusan semua kan. Jadi untuk cari produk ni yang dalam proses, dalam masa dalam nak mencari sesuatu yang untuk bantu support dia punya journey tu, boleh gunakan Isnah Sastik lah. Yes. Okay, so saya sebagai doktor pun saya memang akan support Isnah Sastik ni. Kita akan teruskan promote. Sebab saya rasa ini adalah satu jihad saya juga sebagai seorang doktor, which is kita nak tengok rakyat Malaysia lagi sihat. Tak kisah apa orang kata, pergi mampus pada mulut orang. Jadi adik kau lah. Pergi mampus. So kita akan terus fight benda ni. Dan kita nak pastikan semua rakyat Malaysia semakin sihat, InsyaAllah. Dan korang kena beli grades ni. Dan cukup-cukuplah berhenti berokok dan vape. Sebab ia adalah satu amalan yang tak bagus. Orang akan claim, cakap macam-macam lah. Oh, saya merokok, saya vape, saya tak mati awal pun. Ada ke kawan saya yang mati awal lah, macam-macam lah kawan. Sebab mati ni kena tahu, ia adalah di tangan Allah SWT. Cakap mati tu bukan kerja kita. Tapi yes, mati tu ada di tangan Allah SWT. Tapi kita punya hak badan ataupun fardu ain untuk kita menjaga badan sendiri adalah wajib. Betul. Itu kena faham. Saya bukannya ustaz, tapi ni saya belajar sikit-sikit lah. Maksudnya kita tidak dibenarkan merosakkan diri sendiri. So jadi korang sebenarnya di ataskan nafsu nak rasa sedap, korang merosakkan badan sendiri dan merosakkan orang lain di sekeliling, which is sebenarnya benda tu salah. Alright. Walaupun korang tak rosak, Allah izinkan badan korang tak rosak. Walaupun korang isap rokok dan vape, badan korang tu Allah izin, Allah jaga sihat, tak rosak, sihat. Tapi tak bermakna korang tak dapat dosa lah, macam tu. Yes. So any words Dr. Wan? Okay, saya sebagai orang yang bukan nak kata memerangi apa ni western medicine tau, bukan, even aku pun ada terima juga pharmaceutical semua tu. Tetapi kita sebagai biohacker doktor tiba kan. Kalau anything yang natural, yang ada functional, so why not kita perjuangkan untuk manfaat kita sama-sama. Satu lagi, benda ni memang dah backup dengan sains. Satu, safe. Nombor 2. Nombor 3, berkesan. Saya punya falsafah senang je. First, backup by science. Yang kedua, safe dulu. Dan yang ketiga, baru dia punya keberkesanan. So itu yang apa dibawa oleh grades. Dan kita tahu rokok dah punca macam-macam penyakit kronik. Betul. Why not kita perang? Lagi bagus kita tinggalkan terus. Tapi kenapa puasa boleh tinggalkan, tapi lepas puasa tu kita kembali? Itu problem dia, mentality. Mungkin setan jugalah punca rokok. Tapi ramai juga tinggal puasa sebab rokok. Oh, betul tu. Mungkin plastik hitam. Dia plastik hitam kan. So korang dapatkan grades yang bukan setakat perokok saja, yang tak merokok pun boleh. Kita kalau stres hidu, aromaterapi, relax. Nak senang tidur, chillax. Betul. So dapatkan grades sekarang. So any words daripada Encik Amin tadi yang terbuku, ini last words. Ada lagi. Yang Kan dah habis dah. Yang terkotak. Last. Okey, kalau last saya petik sikit lah daripada statement doktor tadi. Sebab satu, tanggungjawab kan untuk diri sendiri. So macam mana pula kalau anda yang merokok ataupun vape kat luar sana tu, anda adalah seorang bapa, anda adalah seorang suami. Jadi apakah tanggungjawab anda kepada anak, kepada isteri? Sebab perbuatan yang ataupun ketagihan rokok dengan vape tadi, dia bukan efek kepada diri sendiri sahaja. Dia efek juga kepada orang sekeliling kita. Sebab ada, kalau kita baca banyak komen ke ni, sebab kita ada lagi masyarakat kita yang kurang jelas dengan second hand smoker. Dengan third hand smoker. Okey. Sebab saya ada baru baca baru ni satu, dia tulis statement dia tu, ayah aku dah merokok berpuluh-puluh tahun. Elok je, sihat aja. Tapi mak aku yang tak merokok tu kena kanser. See? So kat sini sebenarnya kau pun tak jelas sebenarnya mak kau kena kanser adalah disebabkan second hand smoker.
So ayah-ayah, suami-suami kat luar sana, ambillah tanggungjawab. Jangan jadi selfish. Fikir balik tanggungjawab korang yang kena sediakan environment yang sihat kepada anak-anak dan isteri. Sebab tu salah satu tanggungjawab juga. Betul. Sebab kita bukannya nak judge dia sebagai dia perokok ke apa. Sebab macam saya cakap tadi, semua orang ada jalan cerita masing-masing. Betul. Tapi sampai satu tahap dalam hidup ni, bila lagi kita nak berubah? Sebab kalau ada orang cakap berbahas pasal hukum pula. Kalau dari segi hukum, fatwa daripada mana-mana mufti pun kebanyakannya haram. Kalau ini bukannya petikan saya sendirilah, sebab saya bukan orang dalam, saya bukan dalam orang agama ke apa, ustaz ke apa, tak. Sebab kita refer pergi kepada Mesir, pergi kepada Malaysia, pergi kepada mana-mana negara pun semua sepakat menyatakan haram. So kalau orang kata ada yang pendapat mengatakan makruh rokok ni adalah sebab membazir saja. Jadi boleh tak nyatakan siapa yang kata fatwa daripada jemaah mana, fatwa daripada mufti mana yang menyatakan makruh tu? Tak ada, dia tak boleh nak bagi. Sebagai kalau seorang orang Islam, first memang hukum dah haram lah. So yang kedua dari segi kesihatan, memang dah terbukti dah menjanakan kesihatan. Betul. So reflect diri sendiri balik, kita fikir balik, kita kaji balik, kita tenung yang mana, ambillah usaha. Cubalah untuk berhenti merokok, berhenti vape. Betul. At least usaha tu adalah satu proses yang Allah tengok. Saya pun memang Cik Min, memang saya benci lah rokok dengan vape sebab saya ada lelah. Oh ya? Itulah saya ada lelah. So saya tak boleh. Kalau duduk sebelah memang aku batuk tak berhenti-henti kan. Jadi satu hari batuk tak berhenti. Okey, terima kasih kepada Cik Amin sebab ada ke kita punya podcast. So saya rasa podcast ni antara yang the best juga. Yeah, the best, insyaAllah. Kita akan bawa lagi orang-orang yang genius dalam ni. Yes. Terima kasih sebab join kita punya podcast. Kita sangka kita dapat jumpa Grits dan juga Encik Amin. So, yes. Korang akan dapat lagi tengok banyak lagi kita kupas pasal sains, pasal kehidupan, pasal teknologi dan kita akan meningkatkan lagi cerita-cerita kisah-kisah orang-orang founder-founder yang daripada Malaysia yang hebat. Dibawakan oleh saya dan juga Dr. Wan. Mantap. Okay. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, jangan lupa beg kuning. Okay. Jumpa next episode. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.